Masa hujan lebat tu kami semua ada dalam rumah. Isteri saya dengan dua orang anak saya. Dan tu masih lagi belum masuk dalam rumah. Tapi pukul 5 suku ke 5.20 itu air dah start naik tinggi. Dan tu bila air naik tinggi dah masuk dalam rumah sikit-sikit lah. So kami kelang kabut untuk alihkan semua barang-barang macam kapet, kabinet, TV, everything. Mana yang kita terus selamatkan. Tapi selepas tembok dekat belakang tu, sebab kami ada buat tembok tinggi untuk nak elakkan air sungai belakang tu masuk lah. So selepas tembok terpecah, air daripada sungai tu masuk lagi laju, arusnya lagi laju. Dan dia masuk daripada semua arah, tingkap. Dan ini pun rumah papan. So rumah papan ada macam ruang-ruang kosong yang terbuka sikit. Air pun masuk dari situ juga. So bila dah masuk, dah kena barang-barang elektrik, sofa, kabinet, semua everything. Bila dah masuk, saya cuba tengok sekeliling. Saya pun tak boleh buat apa-apa. Saya cuba selamatkan keluarga saya dulu lah, anak-anak. Bawa tempat tinggi kat depan sana. Isteri pun saya minta keluar. Dan saya biarlah rumah saya kan banjir macam tu. Banyak kawasan yang terjejas. Dan salah satunya rumah Cik Nik Nasrul lah. So pada kejadian tersebut, Mawib dah edarkan borang-borang permohonan yang mana semua mangsa yang terlibat kami akan bantu melalui bantuan musibah. Terima kasih sangat kepada kedai Mas Payang untuk bantu daripada segi-segi barang-barang kabinet, barang elektrik. Banyak sangat. Saya hargai sangat. Semoga owner kedai Mas Payang dimurahkan rezeki dan mudahkan urusan lah. Terima kasih kepada PPZ Mawib kerana memberi kesempatan kepada kedai Mas Payang untuk memberi sumbangan dalam bentuk wakalah kepada Cik Nik. Dan saya harap dengan sumbangan daripada kami dapat meringankan sedikit beban keluarga Cik Nik lah.